Assalamualaikum. So hari ni aku berada di Dania Garage Semenyih. Alhamdulillah kita kat sini dah masuk tahun ke-3. 3 tahun dah kat sini. Dan sampai masanya sebenarnya selepas 3 tahun aku decide untuk tutup lah Dania Garage Semenyih ni. Memang sebenarnya target 3 tahun pun sebab kita nak test market kat sini. So setelah 3 tahun kita beroperasi, ada beberapa perkara yang membuatkan kita rasa nak tutup untuk Semenyih ni. Faktor terbesar adalah disebabkan spare part tu sendirilah. Jauh daripada HQ kita, Kajang tu menyukarkan kita untuk menghantar stok, cukupkan stok. Itu antara benda, sebab kita tahu Dania Garage ni dipakai barang ori. So untuk kita dapatkan spare part ori kat sini, ada masalah untuk Dania Garage punya cara, untuk cara perniagaan dia. Untuk bengkel-bengkel lain mungkin tak ada masalah kot, yang menjalankan perniagaan yang jenis modified ke ataupun aksesori kan, itu mungkin tak ada masalah. Tapi untuk kita yang main servis ni susah sikit. Itu antara benda yang kenapa kita tutup Dania Garage sebenarnya. So hari ni 1 hari bulan 8, sebenarnya kita dah tak buka lah, kita official tutup. Kita tengah stock take balik, kita kira balik stok semua. Tapi tiba-tiba teringat lah, terasa macam terpanggil untuk kot-kot ada yang nak take over kedai ni. Sebab kedai ni dah fully furnished, siapa yang masuk tinggal jalan je. So jom kita tunjuk kat korang apa yang korang akan dapat kalau korang take over kedai ni. Okay, kalau untuk signboard ni tak apalah, kita mungkin korang tukar lah kan. So korang boleh nampak ada awning kat situ. Memang elok lagi Sekarang kita tutup lah kan. Nampak ada awning, signboard yang korang akan dapat. CCTV kat luar ada 2. Total lebih kurang ada 6 ke 7 tak silap CCTV. 1, 2, dalam ni pun ada 3, 4, 5, lebih kurang 6 ke 7 CCTV lebih kurang. Itu korang akan dapat. So lampu ini sebenarnya baru pasang, baru berapa bulan pakai. Macam rak-rak tayar ni, ini memang kukuh lah kan. Stok pun ada, tayar metanol ke apa, tong minyak hitam, tong besi buruk, semua ada. Cuci kaki terus jalan. So nampak rak-rak ni apa semua sekali dengan spana. Biasanya spana-spana ni kita buat untuk lebih kurang dalam 6 orang pemain lah, lebih kurang untuk kegunaan diorang. Mesin tayar memang elok, kita ada 2, satu kita letak kat belakang. So mesin tayar pun ada. Kipas kipas industri ni ada lebih kurang dalam 5 ke 6. Memang sejuk, memang selesa. So ini sebenarnya tempat kita buat enjin lah. Ini untuk simpan barang. Okay, ini meja kaunter, ini custom made kaca ni kaca. So boleh nampak ini mesin cashier. Ini kita orang punya susunan lah. Itu untuk tempat buat kerja kita pakai floor mat. Ini heavy duty, saya order import direct daripada China, memang tebal. So kat sini ada 3, 6, 9, 12 bay, 12 tapak buat motor. Post system ni pun high end sebenarnya. Ini post system saja kita beli lebih kurang hampir 10,000. Sebab dia memang canggih. So kalau boleh tengok dalam ini rak minyak hitam yang sangat besar. So belalam ni adalah dia punya store untuk barangan lah. Ini semua barang-barang kita yang ada. So ada rak 1, 2, 3, 4. Ini ada jaring-jaring apa semua lah, kalau boleh nampak. So, ini surau lah. Ini untuk tempat simpan motor. Kalau korang bijak kat sini, korang boleh buat car wash sebenarnya. Depan belakang boleh buka. So kalau korang bijak boleh buat 2 bisnes sebenarnya. Depan bengkel, belakang car wash kalau nak buat. So kalau boleh tengok kompresor kita memang jenis besar. Ini memang 5 horsepower punya. 5 horsepower, tong memang besar. Ini kita guna 3 phase, nampak? Memang kita guna 3 phase. Wiring ni saja buat berapa ribu 5,000 ataupun lebih sebenarnya. Sebenarnya costing semua ni ratus ribu. Masa opening dulu ni pun kita buka lebih kurang dalam 200,000. So untuk korang, saya sebenarnya nak lepas ni kan, tapi tak apalah kan. Sebab kalau kita orang keluar pun kita orang tak rugi. Kalau kita orang lepas kat orang pun sama je lah. Mungkin kita boleh bagi kat orang peluang lain kan. Kalau kita buat kat 2 benda lah, sekali barang ataupun bengkel saja. So kalau untuk bengkel saja kita nak lepaskan semua benda ni dengan harga lebih kurang dalam 60,000. 60,000 tinggal masuk je.
tinggal masuk saja, tinggal jalan. Apa yang korang nampak tadi tu kita lepas terus. Tapi kalau untuk sekali dengan barang pun semua kita nak lepas dalam 80,000. Tak ada spare part 60,000, ada spare part 80,000. So mana-mana orang sebenarnya yang baru bahasa nak buka bengkel ke apa, boleh DM kita. Kita buka peluang ni lebih kurang dalam seminggu je. Start daripada hari ni 1/8. Selebihnya nanti kita nak, kalau tak ada juga kita akan bungkus. Kita kena gerak lah sebab kita dah ada deal dengan tuan rumah kat sini. Okay, apa-apa boleh DM saya. Assalamualaikum.